kami menceritakan tentang alam sekitar, mari saya tunjuk ke kamu keadaan sekolah kami. Kami kunjungi ialah prasekolah. Tempat pertama yang kami kunjungi ialah padang. Tempat kedua yang kami kunjungi ialah di belakang makmal dan surau. Di belakang makmal dan surau terdapat banyak pokok dan tanaman yang ditanam oleh warga sekolah kami. Sekarang kita pergi bowling park. Botol plastik bukan hanya untuk menanam pokok, ia juga boleh digunakan untuk membuat bikang. Selain daripada menggunakan botol, kita juga boleh menggunakan tayar terpakai untuk dijadikan tempat penanaman.